Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Isnin 3 hari bulan Mac 2025 Masihi, bersamaan dengan 2 Ramadan 1446 Hijriah. Okey, sekarang pukul 6.12 petang. Seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini. Hari ini hari pertama saya kerja kat rumah balik. Mak abang baru buat tapak konkrit. Tapak tu tiar ke lubang. Adalah rumah baru pula. Bukan dengan ibu lah, nak pakai lama. Dia ajak emak lagi. Jadi tu siap kat pukul 1 tak dia. Kat hari lah. Boleh puasa kan. First time kerja boleh puasa ni setelah sekian lama kan. Okey lagi setakat ni. Untuk hari pertama okey lagi kerja tu. Tengoklah lagu mana. Boleh teruskan ke tak sampai kau habis, sampai kau sudah. Tak lama dalam 20 hari lah. Sampai ke berapa? Sampai ke 30 hari bulan ni lah. 5/1 biasa cuti lah. Sampai ke 39 Ramadan. Raya tu dah berapa hari, tapi pas raya tu saya balik semalam pada Ngaiwa pula. Untuk lepak ni. Sebab ada projek baru tu lepak ni. Tak boleh tinggal Ngaiwa tu. Okay, hak ni sementara ni lah. Sementara dia minta tolong kan. Tapi kalau ikut ayah saya tu malah biasanya kalau boleh puasa. Kita cerita kat itu pula dah. Okey, malam tadi saya tidur awal sikit lah. Saya tidur dalam pukul 10. Dan pukul 9.30 tidur, bangun pula dalam pukul bangun pula dalam pukul 11. Pukul 12 apa? Pukul 12 tak pukul 12. Bangun dalam pukul 12 pagi. Lepas tu pakai tak nak tidur. Sampai ke tidur lah, sampai ke sudah. Sampai ke sahur, sampai ke subuh. Lepas tu 7.30 saya siap-siap. 7 berapa dah? 7.30 tu saya terus pergi ke tempat kerja lah. Rumah tu. Tapak projek baru. Lepas tu pukul 8 buat tu rumah lagi lah. Lepas tu start kerja dari pukul 8 lebih lah. Kita lah lebih dah pukul 8 tu siap lalu, start lalu. Sampai tu start lah. Saya relax dulu. Terus saya tapak awal. Sampai sana 7.40 7.46 Bukan tu lah 7.46. Lepas tu relax tu. Lepas tu pada pukul 8 lebih sikit tu saya start kerja lah. Hari ni bahagian tu dia kau tapak tu. Tapak untuk bubuh tiar tu. Lepas tu konkrit tapak dia, lepas tu bubuh tiar besi tu. Lepas tu buat bubuh konkrit pula atas tu. Kena konkrit kabur pula atas tu. Dah siap dalam 10 dah ke 10 dia. 8 putih. Aku putih tiar tak dia. Dia siap dalam putih tiar tak dia. Agak cukup sebenarnya. 3 bit seminggu habis. Lepas tu saya dah siap pukul 1 berapa dia? 1:08 minit siap dah. Lepas tu pelik dalam pukul 1. Kalau dah pelik adik. Dalam pukul 1:20 dah buka balik. 1:20 balik tu bila di rumah tu jangan kejap bila menuju tak jaga. 3:30 petang. Mandi semai lahu. Lepas tu bila tunggu asar duk main Facebook apa semua, bila sama-sama tunggu asar tu.
asal ni dah 40 lagi masuk asal, tapi mai asal dah dari pukul 5.50 tak digau mai asal. Lepas tu duduk relax juga. Mandi dah lah. Mandi siap wuduk dah. Duduk relax tu. Duduk relax pukul 12 tak digau dah buat video ni. Kalau dah boleh buat video ni. Sudah clear balik kan, baru boleh buat video. Okey, rasa sekadar itu saja untuk sesi video dan report kereta untuk hari ini. Tak keluar hari ni kot. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.